update yang seterusnya lah. Okay. Ini facility cantum kan Okay. Kalau cantum kan jadi macam tu lah. Okay. Nampak Ni belah clutch. Okay. Ni belah magnet. Okay. Ni belah belah apa ni? Belah depan lah. Untuk masuk blok Y15. Okay. Untuk blok ni nanti KCDT tak pakai blok bypass. Okay. KCDT akan pakai blok yang jalan air lah. Air coolant dia jalan dalam. Okay. Okay. Untuk dia skill masing-masing lah. Ada yang minat pakai bypass. Sistem jalan air kat luar kan. KCDT suka jalan air kat dalam. Jadi masing-masing punya skill lah. Okay. Kita hormat masing-masing punya skill. Okay. Jadi ni belah depan dia. Okay. Untuk kita masuk blok Y15. InsyaAllah nanti kita akan buat untuk bahagian magnet. Okay. Bahagian magnet yang tak ada sekarang. Magnet. Crankshaft. Okay. Gearbox. Okay. Gearbox nanti kita tengok gearbox apa nak pakai. KCDT akan update video yang akan datang lah. Okay. Untuk buat motor ataupun kita main motor, KCDT kongsikan lah. Okay. KCDT nasihat sama-sama kita jangan terlalu over ataupun terlalu agresif. Okay. Kalau tak ada modal, slow dulu. Okay. Jangan paksa diri kita. Okay. Rasa mana yang boleh buat, kita buat. Okay. Jadi tak nak kita sampai tak makan. Kita main motor sampai tak makan, tak minum kan. Jadi tak rehat. Jadi benda-benda macam tu akan membebankan kita. Jadi slow and steady. Okay. Slow. Jadi main motor jangan ikut orang. Sebab rezeki Allah bagi kat kita tak sama. Ada rezeki Allah bagi kawan kita lebih kan. Kawan A lebih, kawan B kurang sikit. Jadi kita tadi saling melengkapi lah. Okay. Yang mana boleh tolong lah. Okay. Jangan kita harap orang tolong semua. Jadi yang mana kita boleh buat, kita boleh buat. Jadi kalau orang nak tolong, yang mana nak tolong kan, ikhlas nak tolong, tolonglah sahabat-sahabat tadi kan. Main motor ni slow-slow, jangan ikut orang. Okay. Jadi main motor slow. Ada modal kita buat sikit. Ada modal lagi kita buat sikit. InsyaAllah lama-lama siap. Okay guys, jadi setakat ini saja perkongsian KCDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Okay, untuk Facebook tekan butang follow di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Abi. Di zaman-zaman edan, belum dilamar sudah sekian mar.